Alright guys, hari ni kita dapat satu kereta Audi. Customer ni minta kita orang datang dekat rumah dia, area Ampang, untuk buat package polish. So dia bagi tahu kita orang kereta Audi ni tak pernah langsung hantar buat polish sejak beli dulu. So kereta dia ada masalah dengan banyak sangat watermarks dan swirl marks. So kita orang akan start proses cucian dengan cuci tayar dulu. Kita akan buat deep cleaning bahagian dalam rim. Kemudian kita akan tembak snow foam untuk pastikan apa-apa habuk atau debu yang melekat dekat atas permukaan cat ni, dia akan tanggal sebelum kita buat contact wash. Dan kemudian baru kita akan start cuci kereta menggunakan 2 bucket wash method untuk elakkan daripada calar-calar halus. So dalam package polish kita orang ni dah termasuk sekali dengan premium car wash. Yang ni termasuk cuci pintu isi minyak, cuci celah emblem, celah logo kereta yang selalu kotor. Dan next step kita akan kelebar untuk pastikan permukaan cat ni betul-betul licin. Dan lepas tu kita akan buka lampu dan kita akan polish semua bahagian body kereta untuk pastikan permukaan cat ni betul-betul berkilat dan smooth. Untuk finishing kita akan apply waxing sealant, dia bagi protection selama 3 bulan untuk cat kereta korang. Ok, kalau korang berminat nak dapat servis polish macam ni, klik link dekat bio profile mail detailing, korang WhatsApp je. So aku nak minta tolong korang bagi rating 1 hingga 100 dengan hasil polish macam dalam video ni. Korang komen sekali dengan emoji bintang. Rasa-rasa hasil dia layak dapat berapa bintang. Cuba komen sikit. Terima kasih.